Sedarkah anda, kita sebenarnya sedang menunggang sebuah kapal angkasa, gergasi yang berputar sangat laju. Di garisan khatulistiwa, bumi berputar lebih 1,600 km sejam. Itu jauh lebih laju daripada jet pejuang. Logiknya, kita patut rasa terpusing-pusing atau terpelanting, kan? Tapi kenapa kita langsung tak rasa apa-apa? Kita berjalan, makan, tidur, semuanya terasa normal. Apa rahsia fenomena pelik ini? Rahsianya terletak pada konsep fizik inertia. Ini bermaksud, objek akan kekal dalam keadaan geraknya, sama ada pegun atau bergerak lurus dengan kelajuan tetap, selagi tiada daya luar mengubahnya. Bayangkan anda dalam kereta bergerak konsisten, anda tak rasa kelajuannya, hanya bila membrek atau memecut mendadak barulah terdorong. Kita dan semua di atas bumi, termasuk atmosfera, bergerak serentak pada kelajuan yang sama. Tiada perubahan kelajuan atau arah. Jadi, bumi berputar sangat stabil, konsisten, tiada pecutan atau nyah pecutan mendadak badan kita kesan. Angin pun bergerak sama laju dengan kita. Oleh itu, tiada daya tolakan dari putaran bumi yang kita rasa. Kita dan bumi adalah satu kesatuan gerakan ini. Inilah keajaiban fizik yang membuatkan kita kekal teguh di atas planet berputar laju ini tanpa merasainya. Sains sentiasa ada jawapannya.